Okey, ni saya nak tunjukkan kat awak cara nak tiup seruling. Cara nak tiup seruling Pertama sekali kita kena tahulah. Ni lubang tiup lah. Lubang tiup. Dan 6 ni lubang knot. Ni bukan ni lubang dia. Kita panggil lubang pengimbang. Untuk balancing scale apa semua. Okey, ini abaikan. Ambil berat yang ni lah. Okey. 6 lubang dengan 1 lubang tiup. Okey. First kali kita kena tahu cara pegang yang betul dan stabil Okey, macam ni. Pegang macam ni. Macam ni dulu. Sama ada tangan kiri atas 3 lubang, tangan kanan 3 di bawah tangan kanan tangan kanan ataupun macam ni. Macam ni tangan kanan atas, tangan kiri bawah. Tapi mesti silang macam ni lah. Okey. Kalau tangan kanan atas, okey, pusing macam ni. Pastikan 3 lubang kat atas ni yang tutup ni dia sebelah luar. Ini kalau orang kidal. Kalau tak kidal, okey, dia macam ni. Tangan kiri saya pakai jam tangan kiri. Ni tangan kanan. Okey, pusingkan macam ni. Pastikan yang 3 lubang atas ni dia bahagian luar. Dia bukan macam ni jadi bersilang nanti. Okey, dia macam ni. Selesa. Okey. Lepas tu kita bukakan ruang dia dengan betul-betul. Kita jangan kepit macam ni, jangan macam ni. Okey, buka ruang yang selesa. Buka betul-betul. Macam ni. Nampak tak? Okey, buka. Jangan kita tekan. Buka macam ni. Okey. Lepas tu lubang knot ni pula, dia kena tutup dengan rapat. Bukan tekan dengan rapat Tutup dengan rapat. Tutup je. Tutup cukup. Tutup je. Tutup dengan rapat. Tutup dengan rapat. Kemudian waktu kita tutup lubang ni, kita kena pastikan kat sini tak bocor. Sini ataupun kat sini. Nampak tak ni? Kadang orang letak ujungnya ada bocor, nampak tak? Line tu kan? Kat situ kan? Dia akan keluar angin kat situ. Nanti dia tak bunyi. Ataupun jangan bocor dekat sini. Dekat sini ataupun dekat sini. Pastikan dekat kita punya perut jari ni dapat rasa lubang keliling ni. Tutup rapat, tutup je. Tak payah tekan. Tutup je, yang penting tutup. Kita rasa kat bucu ni, kita rasa macam ni. Tutup. Kat ni tutup. Okey. Yang ni pula awak boleh pegang macam ni ataupun macam ni. Ikut mana keselesaan. Okey, dah pegang betul. Kemudian baru kita letak kat bibir. Lubang tiup ni letak tengah-tengah kat bibir. Dia macam ni Nampak tak? Ni ni mesti tengah-tengah. Yang ni. Nampak tak? Ni mesti tengah. Kalau ada ke tepi, dia tak bunyi. Tepi ni pun tak bunyi. Nampak tak? Dia mesti tengah. Macam ni. Kemudian nampak tak ni pastikan angin semua masuk dalam tu. Lebih kurang anggaran dia dalam 45 darjah. Angin tiupkan ke bawah. Kadar angin, kita panggil dia skala angin yang kita nak guna adalah kadar angin kita pakai tu, dia ibarat macam kita nak sejukkan air kopi ketil ke. Macam tu. Katakan awak tengok bibir saya waktu kita tengah meniup je ni. Nampak ni macam tu. Jangan hembus. Bukan macam hembus lilin air jadi tu, bukan. Dia macam kita nak sejukkan air. Angin mestilah dari perut. Kadar angin tu dia punya tekanan dia sama macam kita bercakap. Bukan lemah-lemah takut-takut, bukan. Jangan takut-takut. Tiup je. Jangan takut ni. Bukan macam tu. Bunyikan betul-betul. Angin daripada perut. Tarik nafas. Macam dia lebih kurang macam kadar angin macam ni. Macam kita nak pergi rumah orang, kita bagi salam. Assalamualaikum. Kita akan rasa kat perut kan. Dia punya tenaga terutama di situ kan. Sebab perut ni kita panggil dia pusat tenaga badan. Jadi kat situ datangnya angin tu. Bukan dekat dada. Okey, kemudian kita kalau tak bunyi juga, ni atas tengah ni. Tak bunyi juga, awak adjust ni. Adjust ni. Sebab dia kalau macam ni tak bunyi tak. Nampak baru bunyi. Ataupun kita bibir lain-lain jadi ni adjust atas bawah. Sebab dia kalau terbawah sangat dia miss. Pastikan macam ni. Okey, pastikan dia betul-betul dekat situ. Nampak tak? Okey.
Angin yang kita keluarkan tu, dia bukan semata-mata, tidak. Dia ibarat macam kita meludah biji temikai. Angin tu, dia punya O tu. Jom. Tu. Tengok Saya tengok Tu. Pakai itu dulu. Dia ada banyak teknik lagi lah sebenarnya. Tapi untuk asas yang pertama ni, pakai macam tu. Okey, macam tu. Lepas tu, bila kita dapat bunyi tu, kita kena ingat memori masa lah. Kita kena ingat dekat mana position dia. Dia boleh rasa tu. Boleh rasa. Sebab kadang-kadang tak ni, kadang bunyi, kadang tak bunyi. Tapi bila bunyi tu, tiup. Jangan kita lepaskan. Kita kena ingat benda tu. Oh, kat situ. Dapat kan memori masa tu? Dekat situ. Kalau kita tutup yang tadi tak dapat, dia akan bunyi macam mana tau? Okay, dia akan bunyi macam ni macam tu. Bunyi dia kalau semua betul, dia akan bunyi macam tu. Badan kena tegak lah. Dia macam vokal lah. Badan kena tegak lah. Macam tu. Kalau saya rasa kalau tengah dah tiup, dia macam ni. Angin tu bagi dia sezah satu kali masuk. Kan? Okey. Macam ni nampak pelan-pelan cari je position tu. Lipin dia tu kemudian bila dah bunyi, okey, stabilkan bunyi dia. Kita tiupkan bunyi yang paling baik kita boleh keluarkan. Cuba kita tiup bunyi yang paling baik kita boleh keluarkan atau mungkin yang boleh kita bunyikan. Jadi ingat position tu. Dia punya ni penting ni masa ni. Tapi permulaan memang awak akan dengar bunyi-bunyi angin lah apa semua tu biasa, tu permulaan. Sebab apa? Masa dia tak kuat. Ni. Sebab saya tiup sini saya panggil dia senyum ketat. Macam ni tu. Macam orang sombong nyanyi apa? Senyum ketat. Nampak? Macam ni macam tu. Jadi kita kena cari position tu lah. Tu kena buat selalu lah. Baru dia boleh bunyi semakin baik. Kemudian bila dah bunyi, tiupkan dia panjang sikit lah. Tiup dia. Tiup macam tu. Bunyikan semua lubang dulu. Sampai dia seterusnya do re mi fa sol la ti do, dia seterusnya lah. Bunyikan semua lubang dulu dengan baik sampai kita dapat keluarkan bunyi yang stabil. Itu permulaan step pertama lah. Okay, kemudian boleh tengok banyak-banyak tutorial macam-macam ada lagu sabar dulu. Lagu kita akan boleh main bila kita dah boleh tiup semua ni. Bila kita dah tiup semua dengan baik, first octave, second octave, baru kita boleh main lagu. First octave, second octave, kita belajar skill pula, baru kita boleh main lagu. Kalau kita tak ada tu, tak boleh. Sebab nak main lagu perlu ada first octave, second octave, perlu ada skill, benda-benda tu semua. Tu dia punya ni lah, dia punya apa dia, mengaji dia kan. Okay, jadi lepas tu katakan kalau awak berminat dan serius nak belajar suling secara online ataupun offline jadi saya ada buat kelas saya ni secara santai je, saya jam macam ni juga. Awak beli Roger lah, kelas online. Yuran dia 88 je, sekali bayar boleh terus belajar sampai bila lah. Cuma pastikan awak ada minat lah. Ada minat ni, bila kita minat dia cepat. Saya kat dalam kelas dia, kelas online saya ada 80 orang lebih. Dia pada zero sekarang dah boleh main lagu, dia dah pergi basking dah, semua ada. Jadi kalau awak minat nak belajar suling apa semua, awak boleh Roger saya lah, awak boleh DM je.